Okey, kita tengok soalan perkara asas yang pertama. Okey, contohnya soalan suaikan penyataan berikut. Okey, soalan 1, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Okey, kat sini dia ada nama-nama tu lah, tak adalah spesifik sangat. Cuma kita nak tengok tempat kelahiran Nabi Muhammad ni dekat mana. Okey, jawapannya ialah Mekah. Kemudian tempat kewafatan Nabi Muhammad. Okey, Nabi lahir di Mekah, kemudian wafat dekat mana? Dekat Madinah. Kemudian tempat ibu Nabi meninggal dunia. Okey, nama dia ialah Abwa. Okey, satu tempat yang bernama Abwa. Dekat situlah ibu Nabi Aminah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Okey, ini merujuk kepada wahyu pertama lah. Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, jawapannya ialah Gua Hira. Dan tempat Nabi Muhammad berniaga. Okey, tempat Nabi Muhammad berniaga ialah negeri Syam. Okey, dekat Syam. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan tempat yang pernah berlaku dalam sejarah ataupun dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin banyak lagi lah soalan-soalan berbentuk tempat ni yang akan ditanya kalau masuk. So kita ulang kaji saja. Ini berkaitan dengan tempat dan cerita-cerita sirah Nabi Muhammad. Tempat lahir dia, tempat wafat dia, dekat mana ibu dia wafat, dekat mana ibu Nabi Muhammad dekat mana Nabi Muhammad menerima wahyu, dan tempat Nabi kita berniaga. Okey?